kelakar. Mengucapkan kepada semua hadirin pada malam ini ke Dewan Liga 2 Arah 1 Badan Negara Baru bagi meraihkan Majelis Makan Malam bersama dengan yang berusaha Tuan Guru Besar. Mencari tiba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati, yang kita sayangi, yang berusaha Cik Azhar bin Abu Bakar, Guru Besar SK Tanimas, yang berusaha Encik Yusri bin Malik, yang dipertua PIBG SK Tanimas, yang berusaha Encik Wan Ahmad Fahim, Naib yang dipertua PIBG SK Tanimas, yang berusaha Encik Azli bin Yusuf, penolong kanan pentadbiran SK Tanimas, yang berusaha Manisha binti Abdul Halim, penolong kanan Hal Ehwal Murid SK Tanimas, berusaha Tuan Hajat Nur Harmini binti Abdul Halim, penolong kanan Co-Curricular SK Tanimas, yang berusaha Encik Suryadi Haidi bin Iko, penolong kanan Pendidikan Khas SK Tanimas, yang saya hormati Encik Afiq bersama dengan isteri. Seterusnya barisan-barisan jemputan kita, yang terdiri daripada saya nampak tadi sisi Kak Zain, ada Eko Comel, kan rahsia becek. Okey, sisi Kak Zain ada, saya juga berasa Cikgu Hajah Yuni juga ada, yang sekarang ini sebagai antara pentadbir di SK Seri Kemban. Seterusnya juga saya dapat lihat Ustaz paling glamour kita, Ustaz Fatah Amin, penerima negara ABPBH tahun 2000. Oh, lama dah. Tahu terbaik soalan. Tuan Siti Aminah. Tak lupa juga kepada sebelum ni kan guru kita boleh dikatakan memang hebat beliau, tapi sekat dia tubik ni sini. Kita perkenalkan Puan Nur Hayati Ismail. Boleh tepukan sikit. Tuan atas saya panggil yang ceria. Kali mungkin ada sesuatu yang menggembirakan. Seterusnya kepada rakan-rakan, ada ke Pak Abdillah alumni juga ada ketiga, ada. Okey. Seterusnya kita guru-guru kita yang ada, guru-guru kafah, ya. Pak Wei. Alhamdulillah, pada bersama dengan kita. Seterusnya rakan-rakan AKP, termasuk dengan kata sisi kita, Puan Syah, Puan Ida, orang baru bila. Alhamdulillah, pertama kali mendengar suara emas daripada TV.com. Dan juga tak lupa kepada rakan-rakan guru yang akan dan juga rakan AKP. Seterusnya Cikgu Zaujah, Cikgu Najib, dan juga kita akhiri episod atau cerita tahun 2006 dengan Abi Aziz. InsyaAllah ada semua di Padang Romo, di Borok Rezeki. InsyaAllah kita akan bertemu dengan titik-titik yang saya sebutkan itulah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam diucapkan kepada semua, dan juga salam Malaysia Madani. Alhamdulillah.
Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkumpul di sini sebelum kita berkumpul pula pada keesokan harinya untuk majlis yang saya rasa bukan calang-calang dan bukanlah majlis biasa-biasa ya. Ini adalah kata sebelum majlis rasmi pada keesokannya kita sambut dahulu di sebelah malamnya dan kita namakan majlis ini majlis makan malam sempena meraihkan persaraan yang berusaha Tuan Guru Besar yang kita sanjungi, yang kita sayangi, iaitu yang berusaha Encik Muazzar bin Abu Bakar. Dan juga tak lupa ya, pada malam ini bersama-sama dengan yang berusaha Tuan Guru Besar adalah Kak Zah ya? Suri hati Tuan Guru Besar kita. Alhamdulillah, terima kasih Kak Zah kerana dapat bersama dengan rakan-rakan SK Tanjung Mas pada malam ini. Baiklah, saya juga tidak mahu untuk berceloteh panjang, dan kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan dianggap. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Jadi dengan ini saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khalis bin Muhammad Amfir untuk memimpin bacaan doa dan seterusnya memimpin bacaan doa makan majlis dengan segala hormatnya. Mempersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Pada malam yang penuh bermakna ini, kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiratmu ya Allah. Kerana dengan limpah kurniaan dan izinmu dapat kami berkumpul dalam majlis makan malam bagi meraihkan persaraan yang berbahagia Encik Muhammad Azhar bin Abu Bakar. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, kesihatan, kebahagiaan dan ketenangan hidup kepada beliau. Kau ganjarilah segala jasa, pengorbanan dan khidmat bakti yang telah dicurahkan sepanjang menabur budi dan ilmu kepada anak bangsa. Ya Allah, jadikanlah segala usaha dan amal kebaikan beliau sebagai amal saleh yang berterusan pahalanya, dan kurniakanlah kehidupan persaraan yang dipenuhi keberkatan, kesihatan yang baik serta ketenangan bersama keluarga tercinta. Ya Allah, Kau peliharalah seluruh warga sekolah kebangsaan Tanjung Mas. Satukanlah hati-hati kami dan ukhuwah. Permudahkanlah urusan kami dalam mendidik generasi yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia. Ya Allah, berkatilah majlis kami pada malam ini. Jadikanlah ia majlis yang dipenuhi rahmat, kasih sayang dan keberkatan daripada-Mu. Allahumma barikna fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khalis bin Muhammad Arifin di atas kesudian bacaan doa itu tadi. Baiklah, makanan sudah tersedia di hadapan kita. Cuma tunggu masa untuk ngam sahaja. Jadi doa sudah kita baca, kita sudah aminkannya, dan tibalah giliran kita untuk menikmati jamuan makan malam. Majlis mempersilakan untuk seluruh warga dalam Dewan Kita 2 satu ataupun Perdana ini untuk menikmati ataupun santap makan malam. Dipersilakan. Kepada rakan-rakan semua, makan tu dengan selesa, dengan makan
Okey, jangan fikir. Berapa berapa fikir? Kita sentak berapa tu? Okey. Ada kat dia. Kita sentak berapa tu? Takut tak lalu mikir bayar ada pula ada dia. Dah. Sekek. OYB, sekek. Dia bayar. Okey, jadi untuk meneruskan acara kita pada malam ini, maka dengan ini saya menjemput yang berusaha Encik Muhammad Yusri bin Malik yang dipertua PIBG SK Tanjung Mas untuk menyampaikan ucapan aluan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha dan yang diraikan Encik Muhammad Azhar bin Abu Bakar, Guru Besar SK Tanjung Mas. Yang berusaha Encik Hafli bin Yusuf, Penolong Pentadbiran. Yang berusaha Puan Isha bin Abdul Halim, Penolong M. Yang berusaha Puan Hajah Nur Hamimi binti Abdul Halim, penolong kanan Co-Curriculum. Yang berusaha Encik Muhammad Suryadi ID bin Niko, penolong kanan pendidikan khas. Yang dihormati Encik Wan Ahmad Rifai bin Wan Muhammad Hanafi, Naib yang dipertua PIBG SK Tanjung Mas. Encik Muhammad Zaid bin Yunus, pengurusi Kelab Kebajikan Guru dan Staf. Barisan Jawatan Kuasa Kelab Kebajikan Guru dan Staf, guru-guru dan staf SKTM serta diberi jemputan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi dan saya diberi peluang dan ruang bagi menyampaikan sepatah dua kata dalam majlis makan malam dan meraihkan persaraan Tuan Guru Besar yang amat saya kagumi. Saya mewakili Jawatan Kuasa PIBG SK Tanjung Mas amat berterima kasih atas jemputan ini. Sesungguhnya kami, warga ibu bapa dan penjaga PIBG SK Tanjung Mas, ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Guru Besar atas segala jasa, pengorbanan dan sumbangan sepanjang menerajui pentadbiran di SK Tanjung Mas. Sesungguhnya kepimpinan Tuan telah membawa banyak perubahan positif kepada sekolah ini, bukan sahaja dalam aspek kecemerlangan akademik, malah dalam pembangunan saksiah murid, kebajikan guru serta hubungan erat antara pihak sekolah dan ibu bapa. Sikap mesra, komited dan sentiasa terbuka untuk berbincang menjadikan Tuan seorang pemimpin yang amat disenangi warga sekolah dan komuniti setempat. Sebagai YDP PIBG, saya sendiri amat menghargai kerjasama erat yang telah terjalin sepanjang Tuan berkhidmat di sekolah ini. Banyak program dan aktiviti sekolah dapat dilaksanakan dengan jayanya hasil semangat kerja berpasukan dan komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh Tuan. Hadirin yang dihormati sekalian, persaraan bukanlah penamat kepada jasa dan bakti, sebaliknya ia adalah permulaan kepada lembaran kehidupan yang baru. Saya percaya segala pengalaman, ilmu dan nilai kepimpinan yang telah dicurahkan akan terus menjadi inspirasi kepada warga pendidik dan anak-anak murid. Kami di pihak warga PIBG SK Tanjung Mas mendoakan agar Tuan Guru Besar Encik Muhammad Azhar bin Abu Bakar dikurniakan dengan kesihatan yang baik, berbahagia bersama keluarga tercinta serta dipermudahkan segala urusan dalam menjalani kehidupan persaraan. Terima kasih Cikgu, segala jasa dan pengorbanan Tuan
akan kami ingati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih ucapkan kepada yang berusaha Encik Muhammad Yusri bin Malik yang dipertua PIBG SK Tanjung Mas di atas ucapan haluan beliau itu tadi. Negeri Kelantan aman sentosa, pendidikan gemilang, misi negara. Dengan tidak melengahkan masa, kita mulakan kemuncak acara. Jadi seterusnya marilah kita saksikan pula persembahan montaj persaraan Tuan Guru Besar yang berusaha Encik Muhammad Azhar bin Abu Bakar untuk tontonan semua para tetamu. Tepukan oleh guru untuk yang bersama Tuan Guru Besar kita. Ya dah, sebenarnya sedikit sebanyak kita sudah merasai akan kata babak-babak yang katanya akan ditinggalkan oleh Tuan Guru Besar kita. Sebenarnya sudah mahu biasa kesedihan tu. Okay, cuma mungkin masih dapat tahan lagi lah. Saya tengok rakan-rakan guru kita boleh tahan gitu. Okay, biasa saya tak yakin lah, saya tak pasti boleh tahan ke tidak betul. Sebab yalah kan. Seterusnya, marilah pula kita sama-sama untuk mendengarkan ucapan yang kita tunggu-tunggu, ucapan daripada yang berusaha Encik Muhammad Azhar bin Abu Bakar. Rasa sedih nak tengok montas rasa sedih. Tuan berarti kata juga rasa sedih nak montas. Dia kata dia kesal dalam nak montas ada sebab tuan panjang sikit stakit yang dia kereta. Sebab tu terima kasih pada acara majlis terbaik di dunia kita. Acara terbaik di dunia. Last tadi Tanjung Mas. Dan terima kasih pada Ustaz Datuk Motar tadi. Bos dia secara resmi lah motor terbaik. Sebab saya luar album dia buat belakang. Jadi Ustaz telah menggunakan pengalaman dia tu. Jadi kalau buah ni besar lah, Ustaz ni Syahir tak pisau lah. Dia kalau pisau pincang lah tadi. Okey, akhir kata bila ni sedap ada kejap bila ni akhir kata nak ucap terima kasih
Dan sekali lagi pada semua yang hadir pada malam ini, daripada IBG, ada Gati kita, comel-comel seberang belakang ni, daripada pekerja pada jaga tak ada satu ujung sekolah. Betul-betul. Tolong Pak Rocky, Pak Luai mari kat pindah sekolah. Pak dia jaga sama tak. Patu kepada guru-guru yang bertukang, yang baru masuk, UPN, CC, Walu, semua ni waktu baru belakang ni, selamat datang lah. Kita jumpa, semoga dapat menambah bakti sekitar pula. Yang keluar Cikgu T, Ustaz Bukhari, dapat menambah tempat baru pula. Buat tengok yang buku dia buat nampak senyum belakang lagi. Mana rasa juga tempat baru lah. Memang lah, siapa-siapa pun bila nak tukar lama memang saya. Itu normal. Macam pun dia patut happy nak baca. Moga kita akan bebas pergi ke tenang dan seluruh. Kalau tak baca lagi ni menggambit nombor dikenali. Buat tinggal ni pergi ke tenang dah. Habis dah. Apa punya PDP dah 30 tahun tiga. Tapi apa keadaan dia ada ni menjadi kenangan. Selagi kita masih lagi sebagai pejabat awal. Dia mungkin ada belum betul dia 3 urusan lagi. Paling kurang. Dan dia kata podakkan semua selamat maju jaya, dia punya kesihatan baik dan dapat bekerja sampai pencet macam bos juga, InsyaAllah lepas ni kita ada beberapa siri pencet lagi, InsyaAllah buat kaki, tapi kita je lah, kita apa tanggungjawab je lah. Kita sebagai tetamu, terutamanya kalau besar baru tak bayar lagi ya, mana buat jaga lagi. Kalau besar baru lah perintah jaga kita, tetamu lah kita. Tapi kalau besar baru tak masuk lagi ya, kita tidur, suka lagi, banyak aura tadi lagi. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Sekali lagi ucapkan selamat maju jaya belakang, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang, yang tak boleh itu kita harmoni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih ucapkan kepada Azhar bin Abu Bakar, Guru Besar SK Tanjung Mas. Maka dengan ini saya menjemput dan mempersilakan yang berusaha Tuan Guru Besar untuk ke pentas utama bersama dengan yang berusaha Encik Azli bin Yusuf, penolong kanan pentadbiran SK Tanjung Mas, dan diiringi bersama yang berusaha Encik Muhammad Yusri bin Malik yang dipertua PIBG SK Tanjung Mas. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Untuk upacara pemakaian selempang persaraan, dipersilakan yang berusaha Encik Azli Yusuf, penolong kanan pentadbiran SK Tanjung Mas, untuk memakaikan kepada Tuan Guru Besar. Persilakan. Berikan sedikit tepukan. Dan seterusnya, sekali lagi dipersilakan yang berusaha Encik Azli bin Yusuf, penolong pentadbiran, diberikan penghormatan untuk memakaikan jam tangan berjenama Tissot kepada yang berusaha Tuan Guru Besar. Ini adalah simbolik yang paling besar daripada seluruh warga SK Tanjung Mas kepada Tuan Guru Besar. Mereka tepukan.
Esok insya-Allah saya difahamkan pos sudah pun menempuh lori untuk menerima hadiah yang cukup banyak. Saya difahamkan cukup banyak. Jadi kita sama-sama tengoklah esok hadiah macam mana yang akan dibawa pulang oleh Tuan Guru Besar kita. Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Seterusnya minta Tuan Guru Besar dan barisan yang ada di hadapan dan pentas terus berada di pentas. Seterusnya adalah penghargaan daripada mantan guru kita ya, kepada Tuan Guru Besar. Dipersilakan Cikgu Nur Hayati Ismail. Ada aku kat dalam. Dipersilakan melalui tanggung tokekan aku gitu loh. Alamak, pakak orang berapa jumpa. Okey, dipersilakan Cikgu T kita untuk sampaikan cemah hati kepada Tuan Guru Besar. Alhamdulillah, itulah tanda kenang-kenangan daripada Cikgu T kepada bos kita ya. Baik, seterusnya dipersilakan pula Ustaz Ahmad Bukhari bin Bakar ke pentas untuk menerima cenderahati daripada Badan Kebajikan Guru dan Kaki Tangan yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Besar. Majlis mempersilakan. Dan esok insyaAllah Tuan Guru Besar kita akan pakai semula selempang ini untuk majlis di sekolah pula ya. Dan satu lagi terima kasih kepada Ustaz Ita dia bekas pemenang ABPB setahun ibu. Dia tak hilang lagi dia punya kata aura dia kan. Okey, seterusnya satu lagi iaitu penghargaan cenderahati daripada penanda KK kita. Jadi maka dengan ini saya persilakan Encik Afiq dan isterinya Puan Nurahan untuk ke pentas untuk menyampaikan cenderahati kepada Tuan Guru Besar. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Ada lagi? Oh, saya ingat ini dah settle. Belum lagi? Ada lagi. Kali ini daripada Puan Hajah Yuni Fazilawati binti Mak Yusof sebagai penghargaan kenang-kenangan kepada Yang Besar Tuan Guru Besar. Majlis dan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Encik Mazhar bin Abu Bakar Guru Besar Sekitar Mas dan juga yang berusaha Encik Yusri bin Malik dan Ketua PIBG Sekitar Mas atas kesudian untuk menyempurnakan majlis penerimaan cenderahati itu tadi. Terbang sekawan si burung merpah batang selasih di Teluk Kumbang pada mutuan kami persembah menjunjung
kasih menjemput bergambar. Jadi sebelum kita bersorai, saudara bergambar dia. Kita akan bersama semua untuk sesi bergambar kenang-kenangan bersama dengan Tuan Tun Besar. Hari ini padu besar.